Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis mempergiatkan operasi penguatkuasaan apabila 28 warga asing ditahan dalam op sasar yang dijalankan dari pagi 10 Ogos hingga awal pagi 11 Ogos 2026. Operasi ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan penguatkuasaan secara serentak di seluruh negara dengan pemeriksaan tertumpu di beberapa lokasi yang dikenal pasti. Antaranya termasuk terminal feri, tapak pembinaan, kawasan ladang ternakan, kediaman serta rumah kongsi. Dalam operasi berkenaan, seramai 116 individu telah diperiksa. Jumlah itu melibatkan 8 warga negara Malaysia dan 108 warga asing. Daripada keseluruhan warga asing yang diperiksa, 50 merupakan warga Bangladesh, 23 warga Indonesia, 22 warga Myanmar, 7 warga Thailand dan 6 warga India. Hasil pemeriksaan mendapati 28 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan berkaitan imigresen. Mereka terdiri daripada 16 warga Bangladesh dan 12 warga Myanmar. Kes tersebut kini disiasat mengikut beberapa peruntukan Undang-Undang Imigresen termasuk Seksyen 61C dan Seksyen 561D Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dalam perkembangan sama, seorang individu turut dikenakan saman saksi melalui borang 29 bagi membantu pihak berkuasa melengkapkan siasatan berhubung kes berkenaan. Apa yang penting, operasi seperti ini bukan sekadar soal pemeriksaan dan penahanan. Ia turut menjadi peringatan bahawa pematuhan terhadap undang-undang imigresen perlu diberi perhatian serius khususnya kepada individu yang berada atau bekerja di negara ini. JIM Negeri Perlis memaklumkan bahawa operasi penguatkuasaan akan terus dipergiatkan bagi mengesan pelanggaran undang-undang imigresen selain membantu memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terus terpelihara. Undang-undang bukan macam lampu isyarat, boleh tunggu sampai nampak merah baru mahu berhenti. Lebih baik patuh dari awal daripada sibuk mencari alasan selepas diperiksa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.